Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke PSS, Pusat Sumber Sekolah SMK Peladang Terengganu, Pusat Sumber Imtiaz. Hari ini adalah julung kalinya kita akan buat pameran manuskrip dan juga kitab-kitab tua lah. Baik, bersama kita hari ini. Yang ini adalah manuskrip lebih kurang usia 100 ke 120 tahun yang dikarang oleh Tuan Guru Haji Basri lah. Yang ada dalam simpanan saya. Ini adalah kitab bahasa Arab. Yang ini semua adalah kitab tasawuf. Kitab tasawuf. Yang ini adalah kitab karangan beliau yang beliau tulis dan dijadikan kitab ataupun buku lah. Ini berusia 120 tahun. Baik. Yang di sebelah sana ni kalau tidak ada tarikh maka kita tak tahu dia punya tarikh cetakannya. Baik. Di sini ada kitab Tajul Muluk. Yang ini adalah kitab yang dicari-cari oleh ilmuwan agama negeri Johor. Ini antara kitab lama iaitu kitab Ahkam Syariah Johor yang dikeluarkan oleh Majlis Agama lah pada waktu tu yang adalah himpunan fatwa-fatwa mufti Johor. Kitab ni sudah berusia 91 tahun. Kemudian kita ada Tafsir Ummul Quran berusia 59 tahun yang dikarang oleh Syekh Ahmad Abdullah. Baik, ini pun agak menarik iaitu kitab Amalan Mat Kilau. Kalau kita tengok di sini ada ilmu kebal. Macam mana untuk kebal. Ini dikeluarkan oleh utusan Melayu pada tahun 1170 berusia 55 tahun. Kitab Masailus Sibyan berusia 111 tahun. Baik, ini adalah kitab yang dikeluarkan oleh Sultan Iskandar Shah pada tahun 1355 Hijrah. Baik, seterusnya kita ada yang ini. Yang ini adalah menarik sikit. Ini adalah kitab yang ada dalam simpanan iaitu kitab yang kedua tertua. Iaitu kitab Wirid dan Hizib berusia 172 tahun. Ini adalah kitab terjemah hadis iaitu kitab Jawahirul Bukhari, hadis Bukhari berusia 96 tahun. Ini adalah Hidayatus Sibyan Syekh Husin Nasir pada kitabnya berusia 98 tahun dan kitab Geliga Ajaib 93 tahun. Yang ini paling lama iaitu manuskrip Dalail Khairat, kitab yang diamalkan oleh orang-orang terdahulu sampai sekarang. Kitab dia ni asalnya adalah dari memang ini memang tulisan tangan berusia 228 tahun. Asalnya ditulis daripada Turki, akhirnya sampai ke Mesir dan didapati daripada Mesir lah. Yang ini adalah kitab Lum'atul Aurat daripada Kelantan, ulama Kelantan yang berusia 100 tahun. Ini adalah Syekh Abdul Samad Palembani. Kitab ni cetakan dia ialah 94 tahun. Baik, kita ke sebelah sana pula. Baik. Ini adalah kitab resepi yang dikeluarkan oleh Qadi Johor. Macam mana nak masak biryani gam. Ini kitab resepi ni yang dikeluarkan oleh Qadi Johor berusia 91 tahun. Yang ini pula sama juga yang dikeluarkan oleh Qadi Muar Johor iaitu membahaskan tentang rahsia maksud tahilalat. Ada di mana tahilalat tu dia ada rahsia dia. Berusia 101 tahun. Yang ini adalah kitab-kitab lama. Yang ini sama tapi ini dicetak yang ini cetak lebih lama daripada yang ini. Yang ini 100 tahun, yang ini 73 tahun, ini 118 tahun. Ini 103 tahun dan ini 41 tahun. Yang ini kita tak ada dia punya dokumen lah. Tak ada dia punya tarikh cetakannya. Okey, sekian saja. Terima kasih.